Pasal siang tadi ada masalah. Jadi bila kita sampai malam ni pun masalah masih tak settle di IPD Kangak. Emotional, damn it. Kami terpaksa mai ke IPD Arau. Jadi tadi kami ramai-ramai mai berhimpun di IPD Arau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bertemu lagi channel saya, Jualan channel kita. Okay, dengar tadi. Allah. Macam ditentang bola pun ada. Okay, kulu kilik. Berkenaan dengan video yang baru-baru ni. Okay, ada seorang abang tu, pemuda tu yang mewakili NGI, NGO, mengajaklah semua rakyat terutamanya negeri Perlis untuk buat report polis berkenaan dengan himpunan merah Mahakali. Okey, dan abang tu beritahu pagi, siang tak boleh buat, so pergi malam lah untuk buat report polis di IPD Kangak. So jom saksikan keluhan seorang abang ni yang nak buat report polis berkenaan dengan himpunan merah Mahakali. Let's go. Zas. Tak mau ada himpunan merah Mahakali tu di Perlis. Jadi tolong ambil faham tu. Tolong ambil faham. Dengan kita. Okey geng. Jadi saya nak update sikit lah. Tadi malam dalam pukul 10 tu kita dah berhimpun dah dekat IPD Kangak untuk buat report pasal siang tadi ada masalah. Jadi bila kita sampai malam ni pun masalah masih tak settle di IPD Kangak. Kami terpaksa mai ke IPD Arau. Jadi tadi kami ramai-ramai mai berhimpun di IPD Arau, buat report dekat sini, report dekat IPD Arau. Lepas tu yang mana yang report tadi ni kena pula ke IPD Kangak untuk bagi statement dekat sana. Bagi statement dekat IO Kangak. No? Jadi biasalah kan. Ada maintenance apa semua kan. Jadi kita faham lah bila ada maintenance lah apa ni, kita kena ikut lah kan. Dan kita mai buat report di sini dah tadi ramai-ramai. Jadi ke Kangak pula, IPD Kangak, untuk bagi statement dekat IO di sana. Okey kan? Apa-apa pun saya nak bagi tahu, memang kami rakyat Perlis bantah sekeras-kerasnya tak mau ada himpunan merah Mahakali tu di Perlis. Jadi tolong ambil faham tu. Tolong ambil faham. Dengan kita geng, bukan kata parti politik apa, NGO, NGI semua turun geng. Maksudnya kami membantah. Harap tak berlaku lah. Dan kita harap pihak polis tekan betul benda ni supaya tak berlaku lah himpunan merah Mahakali tu. Okey geng. Assalamualaikum. Okey geng. Jadi saya nak update sikit lah. Tadi malam dalam pukul 10 tu kita dah berhimpun dah dekat IPD Kangak untuk buat report pasal siang tadi ada masalah. Jadi bila kita sampai malam ni pun masalah masih tak settle di IPD Kangak. Kami terpaksa mai ke IPD Arau. Jadi tadi kami ramai-ramai mai berhimpun di IPD Arau, buat report dekat sini, report dekat IPD Arau. Lepas tu yang mana yang report tadi ni kena pula ke IPD Kangak untuk bagi statement dekat sana. Bagi statement dekat IO Kangak. No? Jadi biasalah kan. Ada maintenance apa semua kan. Jadi kita faham lah bila ada maintenance lah apa ni, kita kena ikut lah kan. Dan kita mai buat report di sini dah tadi ramai-ramai. Jadi ke Kangak pula, IPD Kangak, untuk bagi statement dekat IO di sana. Okey kan? Apa-apa pun saya nak bagi tahu, memang kami rakyat Perlis bantah sekeras-kerasnya tak mau ada himpunan merah Mahakali tu di Perlis. Jadi tolong ambil faham tu. Tolong ambil faham. Dengan kita geng, bukan kata parti politik apa, NGO, NGI semua turun geng. Maksudnya kami membantah. Harap tak berlaku lah. Dan kita harap pihak polis tekan betul benda ni supaya tak berlaku lah himpunan merah Mahakali tu. Okey geng. Assalamualaikum. Okey guys, so kau tengok video yang berdurasi dalam 3 minit tu. Saya ulang 2 kali lah. Okey, abang tu steady lah kan. Abang tu steady.
Sebab apa, kalau bagi saya pun kenapa tiba-tiba nak kena pergi Kanga, pergi Arau kan, seolah-olah macam kena tendang lah. Okay? Padahal nak buat report polis. Dan apa yang lebih mengecewakan apabila sistem down. Okay, wow. Okay, memang kalau ikutnya sistem down, tak pasti sistem down tu melibatkan APD di kawasan negeri Perlis saja ataupun di negeri-negeri lain lah. Okay, so memang membahayakan lah sistem pertahanan lah kiranya kan. Sebab apa, polis ni merupakan satu force lah, task force ataupun defense force lah. Okay, bawah Kementerian Dalam Negeri. Okay, dan kita tengok apa yang diperkatakan oleh abang tu seolah-olah macam lelah sekali nak kena bagi statement. Okay, kena bagi statement. Saya pun tak faham lah, sebab mula-mula siang tu kita tengok ada video abang tu nak menyuarakan lah, untuk mengajak masyarakat di negeri Perlis tu untuk datang buat report pada malam tu pukul 10 di IPD Kangak. Dan sebab siang tu sistem down kan, untuk buat report polis je kan, mungkin dah yang melibatkan sistem perkomputeran ni. So last sistem down, lepas tu pergi malam tu abang ni pula buat video yang mengatakan masih sistem down. Okay, mula nak pergi ke Kangak, lepas tu sistem down, pergi ke Arau pun sistem down, last kena pergi Kangak balik. Okay, dan yang mengejutkan kena bagi statement. Saya pun tak pasti lah untuk bagi kenyataan berkenaan dengan mungkin lah. Okay, mungkin IO di Kangak tu tanyalah untuk memberikan beberapa soalan lah, kenapa nak dibuat report polis lah. Okay, so satu mungkin pendekatan yang diberikan oleh pihak polis yang di negeri Selangor ni, di negeri Perlis ni, untuk memperhalusi lah sebarang report yang akan dibuat lah. Okay, sebab apa? Sebab dia melibatkan report yang ramai dan melibatkan report yang melibatkan ke arah untuk mengelakkan lah ketegangan lah. Okay, sebab apa? Nanti 30 hari bulan akan diadakan Himpunan Merah. Okay, Himpunan Merah Mahakali di negeri satu tempat lah di negeri Perlis, berkenaan dengan isu perobohan kuil lah. Okay, dan isu ni sekarang hangat diperkatakan lah, dan mohon pihak polis mengambil tindakan yang tegas, yang cepat untuk menangani pelbagai takut ada pelbagai pemusuhan ataupun ada berlakunya lah ketidakketenteraman awam yang di negeri Perlis. Sebab benda-benda ni kalau ikutnya kita boleh selesaikan secara secara orang kata cara yang betul lah. Okay, dan tanpa melibatkan rusuhan ataupun boleh katakan ketegangan lah di antara kaum. So apa komen korang? Sehingga berjumpa lagi, diharapkan dipermudahkan segala urusan. Okay, negara kita, sebab 31 bulan ni kita akan sambut hari kemerdekaan ke-69. So setakat saja, jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.